Okey, kita sekarang berada di Jurong Spring CC. Hari ni 22 hari bulan, hari Ahad. Kita sedang buat persiapan ni, nampak? Ui, apa ni? Bawang berbunyi-bunyi. Ui, dah macam kat pasar Apa lagi ada? Oh, dah keluar meja-meja semua. Banyak betul bawang Dia buat kenduri kendarat dia apa? Okay, jom. Kita kepo. Tengok. Barang-barang dapur, guys. Barang-barang dapur. Ada kentang. Tadi ada bawang Oh, berbunyi-bunyi, guys. Apa lagi ada? Bihun. Ada bihun. Kentang, Tomato. Lagi apa tadi? Tomato. Ui, mak. Dah macam tempat pasar Pasir Panjang Okay, semua sedang bungkus. Ui, ada bobis, mak. Buat persiapan untuk kita mengagihkan kepada masyarakat Jurong. Hari ni kan kita ada pengagihan daging kurban. Kita bersamakanlah dengan ni. Ada tepung. Adalah bahan-bahan lain. Ada minyak, nampak? Vegetable oil. Ni apa ni kat dalam? Ada beras. Beras. Tengok. Ui, beras, guys. Fragrance rice. Ui. Baik ni. Kita tanya pada kita punya chairman Malay Focus Group. Agak-agak hari ni berapa ramai penerima yang akan menerima agihan-agihan ni semua? Kita ada dalam 120 penerima hari ini yang akan datang. Ui, 100 lebih dapat ni semua Banyak juga barang yang jus. InsyaAllah, Alhamdulillah, rezeki masing-masing ya. Alhamdulillah. Okeylah, inilah orangnya Liliana, chairman daripada Malay Focus Group yang selalu menganjurkan apa-apa event di Jurong Spring CC buat masyarakat Jurong Spring. Event akan diadakan di sini. Hari Raya Haji Meat Distribution. Ini dia. Organised by Jurong Spring CC dan juga MFG. Sampai sebelah sana kita makan untuk lunch Ada nasi biryani hari ni. Wow. And then registration, then welcome, presentation by Abang Lawyer and distribution of groceries. Nasi biryani Apa kat dalam? Kat dalam sudah. Nasi biryani guys. Nasi biryani, ada nasi biryani ayam, ada nasi biryani daging. Ada apa ni? Ui. Nampak awak cukup ke? Guys, ni nasi biryani. Tapi nasi biryani ni bukan kuning Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada acar-acar dia. Ni ada ayam dia. Nampak tak ada daging ni? Steak. Ui, routik Bismillahirrahmanirrahim. Aduk dulu sebelum kita mula Bismillah. Ni nasi biryani Al-Azhar guys. Kedai makan sebelah Al-Azhar. Aiza. Sedap. Makanan pink memang sedap kan? Kita tak ada lain pula. Ni nasi biryani putih tu. Ni Kita lain pula. nasi biryani nasi takut Kakaknya kalau apa nasi biryani apa? Kakaknya putih. Oh, dia 3 race Dia ada Cina, Melayu dengan India. Nasi biryani Cina, nasi biryani Melayu dengan India. Betul. Yang India ni dah habis Itulah kan. Ni dia. Ni nasi biryani Cina. Ni last kat ni bela. Ni kira India punya, tu Melayu punya. Panjang beratur guys.
Ranjang sampai ke depan sana. Nampak? Okey, kita boleh expect dalam 100 lebih penerima penerima habuan. Oi, banyak troli parking kat luar. Di sini akan penuh lah sebab 100 lebih penerima Kita minta lah semua dapat duduk. Kita sama-sama menolong. Sama-sama kita agihkan kepada masyarakat. Bukan untuk kita Okay. So kita ambil grup gambar dulu. Group picture. Grup picture. Kami mengucapkan terima kasih kepada Masjid Al-Mukminin. Ada lagi? Ya dah, ketar. Okey, terima kasih. Terima kasih. Cikgu, terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Masak, kentak. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita lakukan lagi. Okey, nombor 2 dengan nombor 3. Nombor 3. Okey. Oh, nombor 2 dengan nombor 3. Alhamdulillah, selesai sudah acara pemberian daging kurban dan juga habuan-habuan buat penduduk Jurong. Kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Malay Focus Group Energy dan juga sukarelawan yang turut membantu hari ini. Dan jumpa lagi.